I'm on a mission, gotta make it to the top. Every day, every night, I'm grinding, no stop. Mass Bros in the house, we don't play no games. We're here to dominate, leave the weak in pain. We're the ones who never back down. When the pressure's high, we wear the crown. No limits, no fear, we're the new breed. Rising up, we can't be beat. Mass Bros, Mass Bros, we're the ones who reign. Selamat datang ke Mass Bros Podcast. Anda bersama Rauf, Bro, Shazwan Endo right here. Kita kembali lagi dengan lagi satu episod ya. Yes sir. Harap korang enjoy yang yang kita punya first, kita punya guest yeah, betul. How was it guys? Korang boleh comment down. Cik terus start comment down below lah. Ya tu, komen down video yang abang saudaraku nya tu. Yes. Best ke tak best? Share. Like korang ada kawan macam suka travel, korang boleh share. Yeah. Maybe dorang kawan kau punya apa tu experience better. Oh ya betul. Maybe. Ataupun kalau kau ada experience yang better, DM lah. Kita boleh invite kau ke apa ke. Kan dah banyak kali cakap kat link, kat bio link tu ada Google Form. Korang boleh submit korang punya stories. Situ dah berabuk dah benda tu. Korang kebas sikit, korang komen. Dah berabuk macam menu punya kabinet. Sial lah, kat Malaysia pun boleh kena Aku dah boleh give up, galah, aku dah boleh give galah up. Aku dah give up lah, tak nak tengok lagi lah. Pasal aku halang Madrid. Aku Madrid, sekarang nak tengok golf je. Golf. Okay je golf. Golf siapa-siapa yang kau tahu dulu? Tiger Woods. Tiger Woods dah mati. Wooden Tiger. Belum lah. Belum. Aku ingat betul je. Speaking of golf kan, tadi aku apply kerja tau. Okay. Aku apply kerja kat tempat kerja lama aku, intern lah, CNBC. Dia video editor tau. Kat mana tu? CNBC. CNBC dekat Buona Vista, kat One House. Dia CNBC News, CNBC News. Okay. Lepas tu dia punya requirement dia tunjuk, bukan skills lah. Contoh macam aku select editing, Photoshop ni kan. Last kali apa? Golf. Ada. Kau tik golf. Aku macam apa sah? Aku tak tik lah. Tapi aku baca dia punya description. Oh, aku edit video golf. Tapi ya memang dulu aku intern kat CNBC. Aku buat master control. Master control ni aku handle TV tu. Memang ada golf channel. And then dia kau ni case macam okay, this screen 1, 2, 3. Yes. Habis kau bisa gitu. So dia macam aku punya kerja mostly macam tunggu aku kat prepare news reporter. Okay. Aku master control. Habis ada lagi satu office yang director akan direct dia punya kamera semua. So aku punya office ni, aku prepare news reporter ni, whether dia boleh dengar suara dia ke, boleh dengar program ke, dia boleh dengar aku ke. And then once I settle, aku hand over kat director akan take the lead lah. Banyak kerja juga tu. Banyak. Gaji aku buat Tapi do daily ada that thing hari Monday to Sunday saya. 24 hours. Tapi tu intern gaji kecil. Tu kira shift work lah. Shift lah. Ui. Habis buat Kau tak apply balik sana? diorang panggil aku macam pressure. Aku kerja situ mental health tak bagus. Oh okay. Apa beza dia sekarang mental health? Sekarang jangan cakap lah. Sekarang dah mental dia tu. Jangan puas kerja. Tapi aku nak tanya kau tu. Sebab aku nampak kau punya Insta story kan. Pasal last apa? few days. Kau pergi apa, River Safari River itu yang Safari. Apa Im? Cakap sikit. Tu yang baru punya Mandai Rainforest kan. Wait. So kat zoo ni, dia ada Singapore Zoo, Night Safari, River Safari, Mandai Rainforest. Rainforest dengan Bird Paradise. Zoo, Night Safari, Rainforest, River Safari. Bukan River Safari. Apa dia tukar nama Bird Paradise. So lah 5 lah. Ya. Kecoh. Tapi gini. macam zoo, River Safari dengan apa Night Safari on the right side. Okay. The newer ones Bird Paradise dengan ni on the left. Macam cover saya semua dalam satu hari tu. Boleh ke? Dia tak boleh lah. Tak lah. Usually zoo dia aku dah take 4 hours 5 hours. Dorang is separate entrance, kau tahu kan? Oh tu. So bayar lain-lain. Ya. Aku jalan tu Asia Rainforest dah pernah. Tapi baik. How to say? Kalau kau pergi, sebab dia known for the yang trekking. Trekking punya trail kan. That's the highlight of the asal dorang buat tu benda lah. Okay. Tapi kalau kau macam malas, kalau kau macam bawa baby ke apa, dorang ada boardwalk. Aku jalan yang boardwalk, no choice. Benda Benda okay. Tapi penat juga tu kena naik. Tapi dia tunjuk ada binatang apa? Ada binatang
Ada best. Tapi Sunbear Sunbear. Sunbear Tapi kecil. kan recently cuaca panas mampus kan. Animal sembunyi. Sembunyi. Cuma nampak dia. Sebab dia macam dekat-dekat. Yang dos macam Dia yang dos macam tak dangerous punya. Ada orang kasih macam kau nampak dekat-dekat macam itu. Oh okay. Krokodil pun baring. Like dia dekat gila kan kau. Krokodil baring. Kau tak ada buat apa? Naik basikal. Tak lah macam jalan ke apa ke. Krokodil baring terbalik baring tu. Tu dah mati Yang dia kau boleh pegang saya. Kalau dia close enough lah. Dia tak baik dia macam dia punya barrier is just rope. Habis tu just kau tak try pegang lah. Dorang macam jauh. Oh okay. Tapi kalau dekat kau boleh macam pegang lah. Damn, aku nak pergi saya. Naik safari ni aku dah cakap bini aku satu hari kita pergi. Tapi berantu tak kisah. Naik safari tak tak nampak benda. Buka mata. Cerita tu hari ni. Sama apa? Ya, bird safari baru punya guys. Okay guys out there. Okay guys out there. Syazwan nak buat bird safari juga. Bird safari ni semua tayang burung. Kira bird safari abang saudara. Sepatut diorang buat apa tau kat situ kan. Because dah banyak apa so called tourist harapan ni kan. Patut buat hotel saya. Tak ada nak buat. Ada. Banyan tree punya. Yes. Tapi mahal saya. Tapi confirm mahal satu berantu saya kat situ. Ya ke? Mandai kot. Dia kan pandai kan. Tapi itu mau tu tourist lah. Yalah, diorang tak tahu apa kan. Speaking of ni kan, zoo kan. Kau dulu aku St. Andrews kan. Yeah. Kau yang Sek 3 camp, kau camp kat ni? Aku lupa Syul berapa tahun. Dairy farm kan. Kau dairy farm? Aku dairy farm. Dairy farm dengan kambing ah? Tak ada kambing. Aku camp kat Singapore Zoo Best pun. Sek 3 lupa lah. Malam tak ada bunyi-bunyi. Boleh dengar harimau semua. Oh legit lah. Habis kita night walk kat zoo tau. Baik Baik. Tapi kau night walk pegang tangan ke 5 meter gap? Night walk kau seorang mat jalan the whole zoo tau. Dia akan macam mana? Okay, dia akan tanya kau. Kau punya camp instructor tanya. Siapa takut? Aku angkat tangan. Okay, kau jalan dengan partner kau. Lepas tu siapa berani? Angkat tangan. Okay, kau jalan sendiri. So kita akan queue. Dia akan first person. Okay, jalan kau ikut mana. Kalau kau nampak instructor, kau ikut dia je. So lepas like 10-15 minutes baru next person jalan. So kau bayangkan bila kau tempat pondok tu kan, ramai tau, ramai budak-budak apa. Tapi bila kau dah makin jalan jauh, sunyi kau dah gelap, tak lampu. Sebab aku tahu bila batch aku tak banyak this type of macam dapat pergi zoo lah apalah. Lepas batch aku korang punya time, korang punya batch yang dorang ada banyak fun. Kau dengan aku berapa jauh umur? 2 One year. Tapi aku junior adik kau. So aku stay back with P6. Stay back. Stay tak tahu. Kau ada macam rasa malu sikit tau. Ya, tapi aku okay. Adik kau punya dia, aku tak tahu dia camp kat mana. But aku nya is Singapore Zoo ramai orang komplain lah. Best zoo. Time dorang yang dorang banyak fun. Aku tak tahu asal lah. Part aku tak tahu. Best tau. Because kita 4 hari 3 malam kan. So ada days yang macam kita just tengok binatang je. Literally dalam zoo lah. Dalam zoo. Oh insyaAllah best. Kau tidur kat mana? Kalau kau jalan dalam cage. Tak ada. Dia sebelah cage with lions. Dia sebelah tiger punya tempat ni. So dia ada macam open, bukan field dia open road pavement lah gitu. Bukan lah. Dia macam tempat ni dia pandang reservoir. Situ tempat orang camping semua. Macam okay, orang boleh set up tent kat situ kan. So kita tidur kat situ. And then kita betul-betul menghadap reservoir tu. Show. Tapi boleh dengar rimau malam-malam. Macam mana? Ada satu kali tu kita campfire kan. Campfire kat situ juga. Sure. Campfire dia tempat dalam lagi. Orang public tak boleh masuk. Dia tempat away from the animals lah kira. So nak masuk tu nanti ada 2 perjalanan tau. Satu tempat campfire tu, lagi satu is tiger punya tempat tidur. Okay. So cikgu aku ni Michael Lim, kalau tahu Michael Lim, okay. Dah meninggal dah arwah dia. Ya. Innalillah. Dia jalan. Dia nak buka tau. Tu zookeeper, excuse me sir, what are you doing? So I'm going to campfire. Campfire right side. This one you opening the tiger enclosure. Siap. Bodoh. Jangan mau dia jadi yang second orang kena gigi. The white tiger. White tiger.
Kau bukan cakap asal. Yang zoo is white tiger kan. White tiger. Yang Asia rainforest is yang the normal orange tiger tu. Yes. Tu aku nampak lawas ya. Baik gila dia. Baik gila tu. Tapi dulu Singapore Zoo kan orange. Dia tukar apa white tiger. And then ke? dulu tukar balik dulu time aku kecil-kecil dia orange, lepas tu putih, and then dia orange pergi naik safari. Actually dia tak tukar the dye dari rambut. Tapi ya ke? Dulu orange. Dulu orange. lama okay. 90s tu. Tapi tapi lawas lah yang orange tu. Wait. Tu kalau jatuh kan habis game over. Jatuh maksud kau kalau dari atas siapa tu. jatuh Damn. game over tu. Kira kita podcast tiap-tiap minggu buat pasal binatang. Tapi kena dengan kita logo gorila. Okay Tapi interesting lah. Ya. Tapi yang pasal camp ni, kau ke camp kat mana? Aku ni dairy farm. Dairy farm yang kat mana? Yang dairy farm kat mana Ada babi lah. Babi ada. Babi ada, kambing tak ada. Dia macam kat ni macam reservoir mountain lah. Daerah Singapore ada mountain. Macam mountain lah, macam mountain. Dekat north side kan. Dan north side. Dekat dan Johor tu kan. Tak. Sarimbun bukan? Sarimbun, aku rasa Sarimbun lah. Sarimbun camp. Padahal kita boleh Google tu. Sarimbun aku rasa lah. Kau yang Dairy farm mana sah? Tapi dulu aku kalau camp selalu look forward tu je. Campfire. Okay. High element pergi dulu. High element okay. Aku second aku lupa je kat mana. Memory kau rabat makan banyak carrot tu. Apa siul aku lupa je. Dairy farm. Is it dairy farm? Dairy farm aku rasa aku primary school lah sah. Dairy farm is named after the first Bukit Timah. Dia ada banyak. Bukit Timah, yes. Ada ni lah. Aku tak tahu saya primary school ke secondary Nature school. Park kan ni. Dah tua je. Vignesh. Tapi tu ada cerita seram-seram tak ada? Tak ada sah. Tapi ada standard, ada satu budak world ya. Of course. I see something. Nanti dia bilang semua classmate perempuan dia. I see something. Mesti perempuan je. Mesti nak standard kena lah. Alah tu standard lah. Kira nanti ada satu orang macam Diam. dia dekat situ. Yang kau ni yang zoo okay. Zoo best. Tapi aku tak tidur lah. Sebab bising, binatang bising. Dia ada macam, aku rasa dorang, because binatang malam aku tak tahu dorang cik makan ke apa kan. Kalau kau realise, kau pergi zoo, siang hari dorang tidur. Ya. Malam yang dorang aktif ya. Tu yang macam apa aku dorang panggil nocturnal. Nocturnal animals yang aku cakap itu tadi. Tapi dorang cakap naik safari tak nampak pula dorang. Itu lah. Kan terbalik lah aku rasa. Bukan maybe like kan kita punya recent episode kan nak cakap dorang takut orang. Yalah. So ada chance macam dorang malas nak tengok orang lah. Tapi aku suka how macam binatang tengok kita dorang curious. Macam yang boleh nampak kat tempat glass punya enclosure kan. Dia orang tengok. Tak ada dorang macam ni kalau aku escape mampus ya kau. Ada yang aku tengok dorang tunjuk kat YouTube lah. Budak dorang tunjuk magic kat monyet. Dia happy gila kan. Saya kadang ada macam feeling juga macam kita. Tapi tu yang dekat Rainforest Asia pergi Crocs besar juga. Besar Krokodil. Tapi satu je. Satu je? Kat mana zoo pun sama satu je. Zoo ada dua plenty kan? Around dua. Satu is bila yang kau masuk dan kau turn left. Yang glass. Kau ingat? Yang bridge. Habis lepas tu satu yang kat glass kan. Yang satu kat glass tu. Itu besar tu. Besar. Tahu yang Asia Rainforest besar tu. Dia bukan yang panjang. Kau tahu kat River Safari dia tu yang big mulut dia panjang tu. Salt water. Salt water crocodile yang panjang. Salt water crocodile. Itu tak nanti. Itu tak. Tu yang tak makan tu kan orang. Diorang cakap alligator yang macam reserve sikit. Crocodile yang gila babi. Okay, aku dah tahu dah differentiate alligator dengan crocodile macam ni. Alligator dia punya snout dia gemuk. Dia macam lebar. Yes. Satu U, satu V. Crocodile sharp sikit. Panjang. Aku tu alligator cute je. Kadang macam dorang Tapi tapi yang dekat yang Asia Rainforest tu, crocodile tu kan, dia punya barricade kau boleh just tengok gini je. Tu kalau orang nak bunuh diri ke apa, masa anytime tu just bayar $50 bunuh diri. $50 tiket dia. Tak lah, 30 plus lah. 30 plus. Ya. Aku tengah bayangkan kan, tempat dia macam Gardens by the Bay, betul tak?
Gardens by the Bay pas a bit lah. Cuma Tapi tak ada aircon lah. Alah panas lah. Ada by the way sekarang ada dinosaur punya. Oh ya. Kan? Yang flower dome. Flower dome. Baik je tu. Ya. Okay, Gardens by the Bay. Yang Enjoyable Falls pun yang dia buat yang cave. Oh, ada cave ke? Tu Tapi start, semua macam insect ke? Kimak satu bila kau masuk cave tu kan, dia tunjuk kau cockroach. The hissing cockroach Oh, Afrika ni. Isu besar bapak je. Dia pegang kat tangan dia. Tak. Dia tahu kat cage. Oh shit. Macam kalau tahu glass wall. Okay, dia tengok. Bila satu ada macam hole kecil, bawah semua cockroach. Mat. Aku tengok aku dah besar tu. The hissing cockroach besar tu. Besar satu. Kalau terlepas isu lah. Tapi aku tahu diorang makan buah tu. Dia tak macam lipas yang kat bawah blok makan sampah. Serius? Ya. Tapi dah besar gila. Yalah. Besar gila. Makan buah. Maybe tak tahu. Habis yang kat dalam ada dalam cave ada apa tu, snake tapi kecil-kecil. Semua kecil-kecil. Caveman tak ada caveman. Caveman tak ada. Patut dia kena plant satu caveman. Dia punya ambassador kat situ. Macam patung okey Bukan patung, macam still real punya mascot. Oh, real mascot Oh ya true Kau try apply. Kau bayangkan diorang ada satu macam tempat gini. Instead of diorang ada zoo kan, diorang letak mythical creatures. Macam diorang dapat tangkap yeti lah, mawas Ui, lah. style lah tu confirm ramai duk pergi Kan? Kat Singapore je. Tapi tu okay, lagi yeti lagi. Yeti, mawas tu sama apa? Kalau ada monster. Bigfoot sama. Bigfoot yeti sama. Cuma yeti dia kira sama breed. Yeti dia kat snow, Bigfoot kat jungle lah. Ya. And then mawas is bahasa Indonesia. Oh okay. Oh bukan mawas, macam jin dengan tu mawas. I mean diorang so cakap mawas putih, mawas hitam. Ada ke? Because diorang cakap orang-orang Melayu ni semua cakap Bigfoot ni sebenarnya jin. Faham. Ada macam itu lah. Macam sama je macam alien. Orang cakap alien ni jin. Okay. Kira kalau Mythical alien creatures alien alien pun ada. Kira macam dia cuba buat gitu Tapi ada satu museum yang kat Malaysia ke Indonesia aku lupa. Oh, Melaka is it? Aku rasa yang don tunjuk yang macam benda-benda satanik. mitos. Benda-benda mitos. Ya. Aku rasa dekat Melaka. Itu seram Masya. Tapi aku ada yang apa yang nama doll tu? Dol. Yang doll kecil-kecil je. Yang kulit macam nak sihir orang gitu. Shit, lupa Chucky. Start dengan jelang Jelangkung. Bukan. Alamak, kau cakap full habis aku. Mak kau apa? Tak ikut kau balik. Jangan gitu Syah. Je apa Kan tu lah jelang Jerung. Bukan lah yang dia boleh simpan dalam botol ke dah. Apa yang nama dia? Siap tu Joyul. Kira bukan toyol. Macam in Thailand apa is called? Kalau Thailand kalau korang tahu korang comment down. Kumantong. Kan? Bukan. Siap kuntong. Kumantong Yang Thailand Bukan siap kuntong lah. Bukan Tong Hai. Lim Tong Hai. Kalau Thailand ni is kru mai nó hôn lị mai. Lain no. Bukan kumantong lah. Kumantong lah. Kumantong yang baby. Tak bukan. Fetus. Kumantong bukan toyol ke? Something dia. Ada baby fetus. Kau tahu kumantong kau kasih dia Vitagen dia minum je. Macam mana kau tahu? Aku tengok video. Oh shit. Okay. Kawan aku dia ada kumantong, dia buat collection. Oh dia ada baby fetus kan? Aku tak tahu lah. Tapi kumantong baby dah meninggal dorang ambil. Kau pergi YouTube, korang semua pergi YouTube, korang type kumantong feeding. Mat, Vitagen tu naik asyik. Oh sure. Jin tu minum lah. Dari botol tu. Ya betul lah. Dorang taruh straw letak straw ke tak? Ya, straw tu pasal boleh nampak dia naik. Ish. Pasal tidak bawa bubble. Dah buang tak tu? Dah naik. Dah minum tak buang babi dia. Dah naik tuan dia ambil minum asyik. Tapi lambat. Pasal ada budak kecil kan. Tapi that museum aku macam nak try. Tapi aku takut. Sebab that time ada story yang dorang macam make fun, balik kena kacau. Balik kena kacau. Takut tutup mata lah masuk. Buang duit lah. Buang duit tapi ringgit lah. Tu defeat the purpose. Kat Malaysia, Melaka. Aku dengar Melaka. Tapi ada mawas punya patung tu kan. Aduh, aku tengok macam seram mas ya. Jerangkung semua. Semua ada.
Tak salah itu Malay. Apa museum? Dia punya aku tahu Apa kat luar dia ada macam Universal Studio punya globe kan. Aku lupa aduh. Tapi but that museum, ui, nak pergi tapi takut-takut. Tu lah kau. Tapi museum. Apa nama Ni dia? aku cakap pasal mythical creature punya zoo mat. Betul orang tangkap. Kira Singaporean je dapat tangkap. Macam mana? Susah. Kau ada river kan macam kat depan tu ada Loch Ness. Tak ada orang nak gitu. Tak payah jauh-jauh. Just tangkap kita je. Habis lepas tu nama you just pay us. We Tak ada can pun. mascot. Aku jadi ni lah. Dah kena ban lah aku rasa tempat ni. Tak lah. Masih ada tu. Kat Melaka ke? Entahlah, Melaka kat Malaysia ke Indonesia ni? Indonesia kan? Indon lah. Aku rasa Indonesia yang selalu. Museum. Indonesia selalu ni Bayar guys. Kalau korang kalau saudara pernah pergi ke museum, korang boleh comment down. Korang boleh comment down. Korang dah pergi museum tu. Kita nak kau share kita story kau pasal tu museum. Apa yang Universal Studios Ni aku cakap tu. kat dalam is the patung-patung. Jadi ada mawar semua. Cuba aku check. Habis ada macam Cik Pun patung. Bukan, aku rasa yang ni nya lain sikit. Ni kan. Bukan. Apa benda ni? Mawar sah ni. Ya. Dia kat museum. Tapi yang aku Tu nampak nya lain. Tu nya case macam dalam bilik. bilik itu kan. Bilik macam bilik lama tu kan. Macam kampung-kampung kampung-kampung ni vibes lah. Yalah. Apa namanya? Bukan. Gini. Ini Bukan. dah terlalu Ini modern sikit. modern sangat. Itu dah tapi talking about yang ni benda semua itu ni next episode Annabelle lah. Ya, tu next episode. Atau next episode Korang tunggu hari Khamis kita buat saya. Ya betul. Patut actually berbual pasal Annabelle sekarang because benda tu tengah hot. Kau Tak apa, Khamis sama sangat. kita go into the next episode lah. Episode. Ya, Tapi tapi lagi berapa minit lagi lah. boleh sembang lagi. Boleh sembang lagi. Ya. Tapi kalau mystical creature korang takut apa? Mythical lah. Mythical macam mana? Macam Macam unicorn lah. Unicorn, okay. Bigfoot, Mothman. Okay. Apa lagi lah? Slenderman. Slenderman. Slenderman hantu lah. Yang tu. Ni Tu kira aku pun biscuit lah. Slenderman kan? Tak, it's mythical. Mythical is macam Tapi macam kalau hantu macam sial lah. hantu Asia astagfirullah. Yang Slenderman macam stick. Slenderman yang tinggi gila Tapi Slenderman bukan mythical. Dia Dia just hantu Ghost lah. Dia cakap wujud lah. Dia cakap, orang cakap ada wujud in the woods. Kira banyak gambar macam 3GP punya. 3GP standard lah. Tapi kalau dalam woods kau pakai coat. That makes him popular lah, Slenderman. Speaking of pakai coat kan, Nak cerita tu sikit tak? Carry on. boleh. Kasih cari lagu yang seram-seram. Okay, boleh. Sebelum tu korang berbual dulu Cerita. Aku nak kita dah lama tak bahas cerita hantu ni Apa tu Apa? korang pernah Seram bodoh. overseas cerita hantu? Ni lah korang buka. Okay. Tapi bukan pasal aku je, pakcik aku. Okay. Couldn't pair. Carry on. Tak boleh pair, boleh apa? Ni kan? Yeah. That's right. Ni agak creepy. Sebenarnya semalam Ni kat mana? Kau kena? Australia. Bukan aku. Aussie. Oh, bukan kau. Pakcik aku. And benda ni real lah. Pasal dia demam. Apa? Kalau tak demam kita tak real lagi. Aku ceritakan. Semalam actually aku nak ceritakan kat ni Outside In dengan THS POV tu sebab live kan. Okay. Shout out to THS POV lah. Bila nak collab? Suruh orang collab dengan kita dulu lah. Pasal semalam topik dorang was Okay, confident gila. Pasal semalam topik dorang was gangguan di overseas kan? Overseas okay. So aku teringat dulu kecil-kecil aku pergi Australia. Time aku masih umur 2 ke 3 tahun itu lah. Okay. So kita tak duduk hotel lah. Kita duduk dalam rumah makcik aku ni lah. Dia rumah sewa. Pasal makcik aku belajar sana. So kita duduk rumah sewa. Mak aku cakap memang aku nangis-nangis lah kat dalam rumah tu. So memang tu ada umur gangguan berapa? 2-3 tahun tu lah. Oh. Ya, so mak aku cakap aku dah memang nangis. Dan satu hari ni dia pakcik aku pakcik aku namakan dia Man lah Man, okay. Man dengan bini dia, which is makcik aku yang tinggal kat situ kan. Mon. Man dengan Mon. Mon
Dia orang nak pergi Yeah. malam tu dia nak drive nak tengok apa sunrise ke apa something. Okay. So adik pakcik aku ni Born Okay. dia nak ikut. Tapi tu pakcik aku ni yang born ni baru 16 tahun. Oh dah besar juga. Yeah. So 16 ke aku tahu dia secondary school time lah. And then Dah mature lah. dah mature lah. Then bila diorang nak pergi tu, diorang driver. So, nak drive perjalanan jauh, of course kau kena check minyak, check whether okay kan. Kalau tak di halfway kau kena check pokok. Asal pokok Yang abang saudara dia. Oh, mod high bar. Tapi ni Australia dia bukan more high bar, 1, 2, 3. So yeah, diorang drive malam tu. And then tiba-tiba diorang kereta dia tiba-tiba mati kat tengah-tengah kubur. Ui. Tengah-tengah kubur. Shit. So pakcik yang man ni macam pelik. Bukan kita dah inspection dulu kan sebelum kita gerak ni kan. Dah isi minyak, tank dah okey. Servis semua dah okey. Dah okey. Oh, coincidence kat kubur. Sebelah ke kat? Aku tak tahu kat mana, but aku tahu diorang boleh nampak kubur kat orang situ. Oh, okay. Because orang nak naik mountain ni nak tengok sunrise kan. So bopian kau keluar check kan engine. So pakcik aku keluar. Semua keluar? Ke satu orang ni? Pakcik aku yang last tu yang Bond tu buka dalam kereta. So Man dengan Mon ni keluar keluar kereta, check apa bonnet check tak apa. Tapi pakcik aku yang Bond tu dalam kereta tu tengok kat tingkap, dia nampak ada satu orang ni pakai coat tengok kat dalam kereta tu. Slenderman lah kan macam Slenderman kan. Oh legit ni. Tapi tinggi tak? Oh shit. Tak tinggi, ada nampak. Okay, the reason kenapa aku cakap coat kan, pasal Mak Saleh mati kan dia tanam pakai. Oh okay. So kat kubur lagi dulu aku akan cerita dia macam mana tau. Dulu aku akan pakcik aku nampak dia jalan. Rupanya tak, bila pakcik aku cerita balik, dia tengok kat dalam kereta tu, tengok kat pakcik aku je. Dekat mana? Dekat woods Daerah kubur lah. Tak, yang orang tu besar ke? Tak, dia just nampak. Okay, kau tahu Michael Jackson Thriller kan dan zombie tu kan. Aku imagine segitu jangan tu dia. Tapi muka dia tak describe. Dia just cakap dia tengok tenung pakcik aku itu je. Tapi bila tenung kira bukan Slenderman lah. Slenderman tak ada muka apa. itu lah. Dia lebih hantu lah. Tapi dia just diri kat tepi Diri je tengok je. Tapi dekat saya. Kau dalam kereta kat tingkap. Terus for the whole trip pakcik aku demam panas. Oh okay. Untuk balik after that? Tak, kat rumah tu. Kira kita pergi jalan-jalan dia tak ikut lah. Ada gambar macam kita pergi macam theme park kan. Aku tanya mana asal dia muka Bond macam gini kan. Dia cakap ni lah dia tengah demam. Tapi dia tak cerita sampai balik Singapura baru dia cerita. apa yang lepas dorang check semua okey, tak ada apa-apa, dia just boleh gerak gitu. Itu aku tak ingat cerita apa. Oh okey. Mungkin dia ada call ke apa lah. Damn. Tapi boleh nampak benda tu seram saya. Overseas lagi kau tak tahu dia punya tempat macam mana. Yes Lagi kau kat tengah-tengah hutan ni. Bukan hutan lah, macam perjalanan kau nak tengok sunrise, of course nak pergi hutan ni side. True, correct. Nak naik mountain bah. Aku punya experience kat Bandung. Indonesia Bandung dia punya bilang hotel bilang Boleh. Hotel dia nama dia boleh sensor je. Cumulut. Legit. Nama dia Hotel Cumulut. Cumulut. Yang aku jadi Cumulut Hotel. Kira entrance Oh aku tahu. Sebelah hotel dia buat ada satu kan. Solida. Kira kau masuk tu hotel, welcome to, kena comolot dengan kau dia cakap betul. Cumulut. Cumulut Hotel Kat Bandung. Cium mulut. Okay. Masih ada. Kat bawah is macam kubur itu. Tu the last day baru kita dapat tahu. Nampak aku kubur dia. Nampak kat bawah. Tapi diorang batu, diorang bukan macam batu nisan macam Yes, macam simple. Masih ada. Aku rasa masih ada. Aku pergi berapa years ago? 5 years ago. Okay. COVID 6 years ago. Terus minus Tak lah, before COVID kot. Yes. Ni aku dengan pakcik aku, dengan family aku semua. Okay. Aku tidur dengan siapa dengan cousin aku. Pakcik aku dengan atuk aku. Okay. Kita tinggal kat tingkat berapa high floor lah. Hotel lah ni. High floor macam level 12 itu. Okay. Aku tengah tengok bola, atau aku tengah duduk sebelah aku. Habis kat window ada macam tok. Window luar. Window luar. Oh, okay. High floor ni. High floor. Damn. At first aku terus buka. Aku cakap dengan atuk aku, "Tok, tak ada apa-apa lah." Kau buka tingkap tu.
As in aku buka langsir. Oh Damn. Langsir aku tutup malam. Aku buka tu tak ada apa-apa lah. Habis dah relax, air dia ketuk lagi kuat. Tong. Kira terus kasih Terus atuk aku cakap, "Oh, jangan kacau." Jangan kacau. After that terus dah tak apa-apa. But the next morning pakcik aku dengan anak dia. Sakit. Anak dia kes kat Bandung popular, diorang beli yang whistle tu. Oh Seluling. Seruling Yes, that night kita semua dengar orang main kat luar. Seluling. Koridor. Semua kita ingat budak tu main ya, anak dia. Okay. Habis semua cakap tak dia all the way tak main dengan benda tu. Tapi dengan lagu ke dia main tiup-tiup je? Main tiup-tiup. Main-main gitu Aku kira malam tak ada orang. Dia tak main. Tak ada. Memang hotel tu kosong gila tu. Damn. Tak ada orang tinggal. For example breakfast tak ada orang ni. Kita je macam baik lah semua kita. Kurang je. Kau tak nampak yang orang lain. Tak ada orang lain. Satu dua pun tak ada. Satu dua pun tak ada. Macam kita je makan. Okay, yang lain kat bilik comolot. Make sense. Seram juga tu. Tapi the hotel was cheap. Should be cheap lah. Yes, one consider memang family aku memang frugal sikit. Berapa star saya tu? Tu nanti kita kena check. Tak lah in depth sangat sama macam star. Kadang I mean macam usually tengok review kalau apa-apa ke. no, Hasil the last day kita tengok macam bawah is kubur lah. Terus boleh nasib that last day. Tapi aku realize selalu macam hotel 3 star mesti berantu saya. 3 Tak ada. Kau pernah pergi Batam. Okay. Yang ada yang hotel ni semua macam Egyptiannya. Oh, kau pernah lalu. Okay, sebelum tu kita akhirkan episod ni dulu. Okay. Kita continue di next episode. Sabar. Cerita-cerita ni I mean kita pun cuna berbual santu pasal next episode pun nak berbual santu. Terus aku cakap kita sambung kat next episode. Lagi gila, lagi baik. Ciao.